Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, hari ini kami berada di rumah Kak Devi. Masih ingat tak Kak Devi yang hari itu kita upload dekat sosial media yang dia menjaga 4 orang cucunya? Hasil daripada video tu ada ramai penyumbang yang sangat bermurah hati untuk memberi sumbangan. Jadi hari ini kami datang ke rumahnya untuk menyampaikan sumbangan yang anda beri. InsyaAllah. Jom guys. Buka Ini pintu. rumah Kak Devi. Apa khabar? Sihat. Selamat Hari Baik, Raya. Okey, buka pintu. Boleh kami masuk kah? Boleh. Sila. Alhamdulillah. Silakan. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Kak Devi, tujuan kami datang selain daripada bagi sumbangan yang hari itu ada banyak hamba Allah yang bagi melalui video yang saya post hari itulah kan, yang kita jumpa kat komentar kan. Ya. Jadi kami datang ke rumah untuk kali pertamanya kita pun nak tengok keadaan rumah macam mana. Tapi saya pun rasa sangat sedih sedih sebab cucu-cucu masih kecil dan rumah alhamdulillah sudah ada rumah. Cuma condition rumah tu agak teruk lah. Hilang saya katakan dan terus terang. Jadi pun bagus saya datang ke sini. Nanti harapan kami adalah dengan video ini, harapan kami supaya lebih ramai penyumbang yang nampak keadaan rumah Kak Devi dan juga cucu-cucunya, semoga mereka dapat membantu. Sekiranya ada kalangan daripada mereka adalah kontraktor kan. Itu yang terbaik lah. Itu harapan kami lah. Jadi Kak, macam mana itu Hari Raya untuk mereka? Hari Raya memanglah kami tak ada buat apa pun. Tapi jemputan daripada kawan-kawan yang ajak kita orang pergi makan, dan orang dapatlah sikit-sikit duit raya. Habis tu, itu yang buatkan happy lah kita orang. Jumpa dengan kawan-kawan. Dia orang pun tak ada pergi mana. So, saya bawa dia orang pergi rumah kawan dia orang, kawan sekolah, cikgu. Mereka panggil, ajak kita orang pergi open house lah. Kata, datanglah bawa cucu semua. Itu je lah kami punya raya. Alhamdulillah, terbaiklah, terbaik. Boleh kata tahun ni yang terbaik lah. Kami tak rasa sunyi. Tak rasa sunyi ya? Okey Kak Devi, sini adalah hasil sumbangan daripada mereka. Total adalah RM700 lah. Semoga ini dapat meringankan sikit beban. Ya, Alhamdulillah. Ringan banyak dah dapat ringankan. Okey, untuk nak buka sekolah, untuk nak guna sekolah harian. Lepas tu bolehlah saya beli, pergi pasar, beli untuk mereka nak makan kan. Betul, sebab mereka masih kecil, membesar, mereka perlukan banyak protein. Betul lah. Mereka pun makan banyak juga untuk sekejap lapar. Jadi kadang-kadang saya tak ada apa, tak cukup wang untuk nak beli ke nak bagi mereka makan. Kerana yang ini cukup lah sampai hujung bulan bolehlah tahan. Untuk mereka nak pergi sekolah dengan duit makan harian lah. Okey Kak Devi, Kak Devi mungkin boleh bagi tahu apakah harapan Kak Devi lah? Harapan untuk Kak Devi ni adalah rumah yang kami duduk sekarang ini memang tak layak dah sebab banyak yang dah pecah. Bilik air, bilik tidur, bilik ruang, semuanya dah pecah dengan memang saya risau nanti kena kaki budak-budak ni akan potong-potong ke sebab lantai batu-batu semua dah pecah dah. So saya rasa saya minta sesiapa yang boleh sanggup tolong kami untuk memperbaiki rumah ni. Alhamdulillah saya kata. Saya sangat-sangat menghargai, sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang sudi datang untuk nak tolong untuk membaiki kami. Katil pun dah pecah. Ruang tidur pun memang tak sesuai lah untuk nak tidur pun. Tapi kami masih lagi duduk sebab kami tak ada tempat lain nak pergi. Ini ajalah. Walaupun buruk pun ini adalah tempat kami duduk ni. Jadi saya nak minta banyak-banyak kepada sesiapa yang sanggup nak tolong kami dengan cucu-cucu saya ni. Kalau boleh tolonglah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah guys, kita pun telah menyampaikan sumbangan daripada hamba Allah kepada Kak Devi. Di samping itu guys, anda pun telah melihat kondisi rumah Kak Devi. Memang sangat teruk lah. Kan mereka
dia masih ada itu cucu-cucu yang masih kecil, lantai pun sudah pecah. Nanti mereka akan bergiat aktif dalam rumah, lari akan terpotong kaki dia nanti. Dan dinding pun kita pun boleh, mungkin kita boleh gotong royong, tapi kita pun perlukan sumbangan daripada anda untuk membeli cat dan sebagainya. Dan sesiapa yang ada kemahiran untuk menukar lantai, bolehlah DM saya. Okey. Dan tilamnya pun kita pun kena beli yang baru kerana ada pepijat, ada bed bugs. Memang tak sesuai untuk tidur lah. Dan lantai, bila lantai pun dia punya pakim sudah rosak. Kalau boleh kita pun nak tukarkan semua kepada Jubin Tiles untuk dia senang manage dan sebagainya. Jadi semogalah sesiapa yang menonton video ini, bantulah mereka. Bolehlah hubungi saya, DM saya. InsyaAllah kita sama-sama membantu Kak Devi dan juga cucu-cucunya.